Berapa akan dah? Bayarlah sekelas hati. Jangan macam tu. Selalu ayat-ayat sini kalau kawan lagi mahal. Lagi mahal benda dekat. Ayam. Aku risau lah, aku risau. 100. Pandang. Ikan panas lagi. Boleh jual lagi, boleh jual lagi. Jatuh setengah. Jatuh setengah weh. Terima kasih abang konten. Aku ulang sekali lagi kalau tahu abang konten tak datang. Weh tepu weh. Jangan cakap yang kami support. Senyap-senyap. Ayam. Kupu-kupu terbang melayang. Bekerja saya tak suka semayang. Setiap malam pergi bilik goyang. Bila puasa baru sembahyang. Pekerja saya memang si. Weh, ada kawasan. Bila beli? Speaker. Padat saya bang. Memang ada sayur kan bang? Oh ya. Okay, hari ni kawan-kawan saya datang. Syami pada dia dah tahu awal tapi tak padahal Syami dah tahu awal waktu hijau tapi tak pernah support sebab kan dia tahu nak buat konten baru dia datang. Nak menunjukkan nilai friendship dekat situ dia cakap. Ni pun sama. Dia nampak kamera je dia datang. Apa ni? Ni sama. Teruk dia ni. Dah tak usah. Weh. Ni level ni. Tak konten pun lebih. Daripada konten ni. Jat. Dekat kita ni. Kotak ni ya. Okey, tak apa. Sikit tu boleh ni. Alah. Bawa bateri. Dia setiap meniaga memang macam tu. Sebab apa? Aku tahu penggugut kan orang rekod kau ni kan. Tak betul. Dia. Customer memang minta banjir dia. Ajak kalau ni. Dia customer dia minta banjir dia. Lagi tak? Lagi. Ada habis man. Dah habis. Habis hantar ikut belakang. Kau ni je. Kalau orang lama dia Apa? Ya. Aku tu yang banjir. Ayam tu. Lagi tu. Ayam ni lagi. Ingat lagi kandak banjir. Mau. Kau hijau banjir lah. Roti condor banjir tu. Saya banjir lah. Terang. Bagi tu ni dah. Tak jatuh. Allah tak apa je. Aku bagi tu ni je. Jangan tu. Pak kawan punya sahur lagi teruk dia ni. Bagi tu ni je. Abang kau tahu cara pas kawan di gurau. Betul saja macam tu kan. Macam mana? Pas kawan di gurau ni serak. Kan tak tengok. Ambil tu tak belakang. Jadi boleh potong makan tu. Bagi aku je senang. Tak payah ada. Dia setiap meniaga macam tu. Ada masa tak jadi. Betul lah. Ui, itu baru nampak. Ui, tak rasa tak. Tak boleh lah. Bandungnya. Belakang, ada belakang. Kak. Kita kabur. Dia buat cara muka. Tak urut, takut tak jadi. Tak apa lah. Tak jadi dengan ikut. Hari ni ada ni. Oh, aku dah pernah kena. Aku dah kerja lah pasal. Oh ya. Kurma dapat sekali bang? Ni kurma Nazrul bagi. Tapi dia bagi tak cekak. Dia terus letak lah. Dia macam nak tampak ikhlas dari hati. Berapa akan dah? Bayarlah sekelas hati. Jangan macam tu. Selalu ayat-ayat sini kalau kawan lagi mahal. Lagi mahal benda dekat asal. Okey, better bagi agak asal lah. Ni daging kan? Tu daging. Berapa? Ikhlas lah sekelas hati. Ni abang ni punya tu. Sekelas hati sekali dengan sewa rumah. Sewa bulan tak bayar lagi. Aku bagi sekali sewa rumah ni. Banyak tanggung. Jangan bagi. Sebab takut ibad ni ekor sama. Nantilah aku minta. Aku ni bagi ni. Bulan ni Syami semua tak bayar lagi. Ya. Syami pun dah tak duduk rumah tu. Mana ada. Okay guys, saya nak bayar dulu. Ya. Kau dah ambil belum? Ambil lah. Daging ke? Tadi aku dah pergi kat ni, Faridah tadi. Oh, pucuk. Dia meniaga. Pucuk. Ramai warna. Ya, aku live kau tak perasan gila.
Ya Allah, aku live. Nanti orang, nanti orang umpama macam tengok aku punya live, dia tahu konten kau macam mana bodoh. Ha? Tak apa lah. Saya dah pergi support betul aku okey lah. Ini abang ni. Abang ni daging ayam dua. Balikkan dulu. Dah weh. QR lah. Dah QR. Berapa kau bayar berapa? Jangan RM14 je gila. Ya Allah. Aku dah cakap, dia bayar RM50 je. 50. 100, tolong 100. Aku nak 100. Terima kasih Nazrul, support Nazrul. Dah habis bang, dah sold out bang. Tak maaf bang. Sold out ke? Ini siapa ni? Dah belakang. Memandangkan dah sold out. Jadi siapa nak jual? Harga 100. Ayam. Weh, aku resell lah, aku resell. 100. Abang, saya support abang. 100. Saya support abang. Okey, 100. Lepas tu dia jual balik, dia resell balik 1.5. Ha, pandang. Ikan panas lagi kan? Boleh jual lagi, boleh jual lagi. Boleh jual lagi. Yang kau setengah. 1.5 weh. Pergi jual sebenarnya. Banjir. Ayam banyak. Banjir. Terima kasih Nazrul. Baik. Terima kasih Jangan kau. elok. Jangan dong. Kalau kau tak datang, Syami tak datang dulu. Ya. Bodoh Syami. Dua lagi dapat free. Dua lagi dapat free. Banjir tak? Ada semalam customer ustaz cancel. Dia bagi aku makan. Itu kena cancel lah. Dah banyak belum? Guys, siapa-siapa yang nak main support OT John Kanda boleh main kat sini. Betul. Kat depan Warway A. Warway A. Saya berjaya. Datang awal dekat dia. Datang awal. Order awal. Tetap pun dah habis selalu. Pun 6 dah habis? Tadi pun 5.5 habis. Sehari berapa? Kita tanya sehari berapa harga? Kata apa? Berapa reti? Abang. Cuba jangan tinggal kerja. Mana tu Ustaz? Sehari berapa? Saya start ke mana ni? Kuasa dia buat ni. Lagi luar Weh, Akak dah dapat Dia dapat Akak dah dapat Okey, berapa? Apa roti? Sehari. Sehari lebih kurang dalam sejujur-jujurnya kita main jujur lah Satu lebih 100 satu tu. ni. So hari ni adalah hari yang ke? 3. Aku ingat tadi hujan ribut semua benda kan. Alhamdulillah. Allah bagi ramai gila orang beratur ni. Tahu orang cakap apa ini. Terima kasih. Buat yang terbaik tau. Thank you support yang datang. Ya, terima kasih abang konten. Aku ulang sekali lagi kalau tahu abang konten tak datang. Weh, tepu weh. Baik. 14. Baik, takkan dia tak merah. So guys, dah beli. Kita dah Agak jumpa nampak ke Syami. Syami dua. Agak punya lagi dua. Lambat sikit. Ya, akak ni lagi dua. Aku bagi guilty. Dapat. Abang ni 2 kali 2 hari datang tak dapat. Tak dapat? Hari ni baru dapat. Bang, 100 bang. Kalau abang nak beli, 100. Dah dapat. Terima kasih bang. Abang tu jual balik. Bila edit. So guys, kita nak beli makanan berbuka. 3 hari ni habis. Aku dah 3 hari datang. 3 hari aku tanya. 3 habis. Dah buat juga. Tak. Buat ni boleh lah senang. Potong jiwa. Alamak. Ada je lebih ni. Ada lah. Alah, yang tadi yang banjir. Yang banyak dapat RM7. Oh, kita tak buat. Tadi dah separuh. So guys, kita nak pergi beli makanan berbuka dan kita nak pergi berbuka. Jom, let's go guys. Nasi lemak main ni je. Main merah. Apa dia? Tapi cheese habis dan cheese. Cheese habis. Cheese habis. Tapi boleh beli boleh. Yang ni saya habis lah. Habis lah. Tapi kalau apa buat cheese tak habis. Dia punya nak melekat kan? Oh dah tu. 14 kan? Jangan cakap yang kami support. Senyap-senyap ah. Ini bagi dia cumanya ni letaknya tak apa. Habis untuk satu roti lah habis. Berapa ganda? Untuk kita makan RM14 bang. Ya, saya datang terambil kan. Ya, terima kasih bang Terima kasih support bang. Terima kasih. Alhamdulillah terima kasih. Okay, member aku ada 2. Oh dulu. Kau buat.
Order 2 pula itu mana Nah, order 2 ni memang hari ni tak payah buat dah. Memang tak? Kakak tu betul. Dah. Ni ideal. Duanya ideal. Kan? Dia kita tak payah lah. Bukan dia satu. Boleh tak buat cheese sikit lagi, Mat? Boleh je buat. Buat cheese sikit lagi. Boleh habis ini. Ni ambil makanan. Tak boleh ngomong. Tak sikit lah. Boleh tak? Sikit je. Terima kasih sangat-sangat yang mana yang beli. Jangan lupa malam ni saya ada post konten pukul 8 malam. Kau jangan lupa tengok, okey? Ya, 8 malam. Kau nak makan mana? Boleh makan tu. Letak dulu barang. Tunggu cheese tak pula. Jangan apa jam? 7.3 minit. Tunggu cheese sekejap tu. Nanti buat ni. Muka-muka aku dah habis barang ni. Dah habis dah. Dah habis sold out dah. Steadymung, terima kasih. Topi gambar Rish. Lambat habis kena. Tunjuklah Syami dengan Nazrul diorang kat sana. Sekejap lagi lah. Waktu kita nak makan lagi kan. Kita orang tengah lapar ni. Mi! Kau beli air tebu eh? Nak. Kandang wadidaw. Pukul 10 kan dah baru post. Saya post pukul 10 betul ke pukul 10? Atau pukul 8 korang. Saya tak tahu waktu sesuai post pukul apa. Saya rasa pukul 10, 9 lebih. 9.30 okey lah, 9.30. Kasut ni berjasa untuk bulan Ramadan, kasut ni. Daripada peminat saya bagi, dia bagi saya kasut ni, saya pakai untuk bulan Ramadan, bulan keberkatan kasut ni. Saya rezeki guna kasut ni. Pukul 8, 8.30, 9.30. Lepas terawih 9.30 better. Kanda bawa lah share sekali. Share tak datang lah lagi. Saya sibuk sikit kot. 9.30. Habis dah ke? Pukul 6 tadi habis dah. Pukul 6 dah habis dah. Tak boleh buat apa lah. Alhamdulillah, rezeki lah. Ed, kau dah rekod tadi orang beratur ni? S rekod Aku pasal S rekod ni. Belum buka kan dah? Ya, buka 7.30. Lepas terawih habiskan dah. Pukul 10 baru okey bulan puasa. Yalah, pukul 10 okey juga lah kalau pukul 10. Saya rasa pukul 10 juga saya post. Esok pakai apron kan dah. Saya tak sempat tadi, rushing gila tadi.